Sahabat-sahabat sekalian, cuba korang tengok ni. Ini fahaman yang sangat-sangat bahaya yang boleh membatalkan iman wal-iyadzubillahi ta'ala. Apa dia kata? Dia berkata Allah Ta'ala itu berjisim dalam bentuk rupa tertentu yang kita semua tak tahu. Dia kata, dan pada hari kiamat nanti, dia kata baru tahu, baru nampak dengan jelas bagaimanakah bentuk rupa Allah Ta'ala wal-iyadzubillahi ta'ala. Maknanya tuan-tuan, yang kata begini berarti dia sembah satu patung berhala, jisim, yang mana dia kata pada hari kiamat nanti baru tahu bagaimanakah bentuk rupa Allah wal-iyadzubillah. Ini bukan fahaman orang Islam. Dan tuan-tuan, fahaman sebegini adalah fahaman yang sama seperti mana yang berlaku pada sebelum ni di Malaysia. Sebelum ni ada kes di sebuah tempat yang mana seorang yang mengajar ilmu agama konon-kononnya, dia kata kepada anak murid, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan Allah tak sama seperti kamu, tak sama seperti manusia. Lalu ditanya oleh anak muridnya, wahai ustaz, apakah maksudnya? Dia kata apa? Auzubillah. Dia kata maksudnya Allah ada tangan tapi tak sama seperti tangan kamu. Seperti mana? Dia kata seperti mana kamu ada tangan tapi tangan kamu tak sama seperti monyet, sama juga Allah. Dia kata Allah ada tangan juga, tapi tangan Allah tak sama seperti monyet, tak sama seperti kamu. Kenapa? Auzubillah. Dia kata sebab tidak pernah ada seorang pun yang pernah menjunjung Allah dekat langit. Bagaimanakah rupa bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala? Auzubillah. Tuan-tuan sekalian, orang begini bukan sembah Allah. Orang begini dia sembah satu patung berhala, jisim yang ada anggota tangan yang berupa bentuk, yang ada batasan, ada had, ada anggota. Auzubillah. Maka orang begini dia tak ada beza seperti orang Hindu yang sembah berhala, orang yang kafir yang sembah berhala. Kerana orang kafir mereka sembah berhala fizikal yang mana mereka nampak depan mata mereka. Adapun yang ni, mereka sangka konon-kononnya Tuhan itu adalah jisim, ada bentuk rupa tetapi berada di atas, berposisi di atas, iaitu patung, berhala. Wal'iyadzubillah. Ringkas sahaja, saya terangkan bahawasanya yang ulama sampaikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada berbentuk langsung. Kalaulah Tuhan tu berbentuk rupa, maka nescaya dia itu berhajat kepada selainnya yang mengkhususkannya dengan rupa demikian, maka itu mustahil. Maka kita orang Islam, kita meyakini bahawasanya pada hari kiamat kelak, ini penting untuk kita faham. Kena hadam elok-elok bahawasanya Allah bukan jisim, Allah bukan berhala, Allah bukan berbentuk panjang, lebar dan juga selainnya. Bahkan akidah kita orang Islam, Allah Ta'ala adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Ulama kita pernah ajar kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan dilihat pada hari kiamat kelak. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mafhumnya Allah Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat kelak, iaitu ahli-ahli syurga. Mereka akan melihat Allah yang mana mereka berada dalam syurga. Mereka melihat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala dilihat, bukan Allah dilihat dalam ataupun luar syurga. Allah Ta'ala dilihat bukan seperti kita lihat manusia, bukan seperti kita lihat makhluk. Kita tuan-tuan, kalau kita melihat makhluk, contoh kita lihat botol ni kan, jika kita lihat botol, kita mesti ada jarak, kita mesti ada opposite, berhadapan. Adapun Allah dilihat bukan seperti makhluk. Allah Ta'ala dilihat bukan berjarak, bukan berhadapan, dan bukan di mana-mana, bukan dalam ataupun luar syurga. Dan ulama sebut setelah ahli-ahli syurga nanti melihat Allah, mereka tak akan mampu gambarkan Allah. Saya ulang balik, setelah ahli-ahli syurga nanti melihat Allah, yang mana Allah dilihat bukan seperti makhluk. Setelah mereka melihat Allah, mereka tak akan mampu gambarkan Allah. Maksudnya untuk senang kita faham, setelah ahli syurga melihat Allah,
Mereka takkan kata, oh macam ni je rupa Allah. Tidak, itu mustahil. Allah mustahil baginya rupa. Jadi apa kita kena faham? Allah bukan jisim, bukan berbentuk, bukan berupa. Setelah ahli syurga melihat Allah, mereka tak akan mampu gambarkan Allah. Nampak tak? Itu akidah kita orang Islam, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam.